الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لعباده القادرين حج بيته الحرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا ضيوف الرحمن ويا وفد الله بالأرض المقدسة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات، واذكروا الله في أيام معلومات، واشكروه وأكثروا التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى تتحللوا عن الإحرام. Hadirin Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya, Khatib ingin mengajak diri Khatib berserta seluruh para Duyufur Rahman sekalian agar sama-sama memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa beriltizam melaksanakan segala perintahnya, memperbanyakkan amal ketaatan serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya, takwa merupakan sebaik-baik bekalan bagi menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penghulu sekalian Nabi dan Rasul, serta berusaha menghidupkan sunnah baginda SAW dalam setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama meraih kasih sayang serta syafaat baginda SAW pada hari akhirat kelak. Pada hari ini, kita berhimpun pada hari yang terbaik dalam setahun, di bumi Arafah yang penuh barakah, bagi menzahirkan pengabdian dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan ini bukan sekadar himpunan jasad, bahkan ia merupakan himpunan rohani dan manifestasi kesatuan ummah Nabi Muhammad SAW yang datang dari segenap pelosok bumi. Ibadat haji yang merupakan madrasah tarbiyah telah mengajar, mendidik dan menanam nilai karamah insaniyah, prinsip keadilan dan kesaksamaan, erti toleransi dan empati, saling membantu dan saling menyayangi tanpa prejudis dan diskriminasi, mendidik manusia, membina jiwa rabbani dan kekuatan rohani. Lafaz talbiyah yang sering kita laungkan oleh sekalian jemaah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, adalah pengisytiharan tauhid dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menandakan kesediaan, kerelaan dan kesanggupan kita untuk menuju serta menyahut panggilan Tuhan. Tujuan dan orientasi para jemaah hanya satu, iaitu kepada Tuhan, untuk Tuhan dan demi Tuhan. Keseluruhan jiwa dan raga diserah dan dikerah hanya untuk memenuhi tuntutan Tuhan di atas muka bumi ini sebelum kembali kepada kehidupan abadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan para Duyufur Rahman yang berhimpun di Arafah. Rasulullah SAW
bersabda, Inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atuni syu'san ghubra. Maksudnya, sesungguhnya Allah SWT berbangga di hadapan para malaikat bagi mereka yang bermalam di Arafah, berada di Arafah. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah kamu semua kepada hamba-hambaku. Mereka datang berhimpun kepadaku dengan keadaan yang berdebu dan kusut. Hadis ini menunjukkan kemuliaan mereka yang datang memenuhi panggilan haji dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Haji mendidik manusia supaya bersifat tawaduk, meninggalkan kesombongan dan merasai hakikat bahawa semua manusia hanyalah hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyira duyufir rahman rahimakumullah. Sudah lebih 1400 tahun Al-Quran diturunkan. Di hari Arafah yang mulia ini, Khatib ingin mengajak kita semua untuk kita berfikir. Berfikir ini bukan setakat berfikir biasa. Berfikir yang melibatkan proses tafakkur, proses tadabbur, meneliti, proses ta'akul, menjiwai, dan proses ta'assub, menghayati dan merasainya. Kesemua ini perlu dijadikan budaya. Budaya berfikir. Kesemua ini menunjukkan Al-Quran menyuruh kita berfikir. Perkataan akal di dalam Al-Quran ada sebanyak 50 kali. Di dalam Al-Quran ada lebih 700 tempat yang menyuruh kita berfikir. Yatadabbarun, yatadahharun, yatafakkarun. Dan ada lebih kurang sebanyak 16 tempat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berfikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmah man yasha' wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Maksudnya, Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Marilah kita berfikir mengenai makna dan ibrah pensyariatan haji. Haji bukan sekadar perjalanan menuju ke tanah suci, tetapi perjalanan kembali kepada fitrah yang sebenar. Ia bukan sekadar perpindahan jasad, tetapi perpindahan jiwa daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada dosa kepada pengampunan, daripada kehidupan yang berselerak kepada kehidupan yang kembali berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang Muslim yang menunaikan haji dengan penuh keikhlasan, seolah-olah diberi peluang membuka lebaran yang baru bersama Tuhannya. Pulang dengan jiwa yang lebih bersih, hati yang lebih ringan, dan arah hidup yang lebih jelas. Bahkan dia kembali daripada dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dia seolah-olah dilahirkan semula dalam keadaan suci daripada dosa dan dibersihkan daripada kesalahan. Lebih dari itu, haji digambarkan sebagai satu perjalanan kedamaian. Di tanah haram, manusia meninggalkan seketika pangkat, harta dan segala tanda kemegahan. Yang tinggal hanyalah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Haji seolah-olah datang menegur kita
menegur manusia yang terlalu mudah berpecah belah, terlalu cepat bermusuhan, dan terlalu sibuk mempertahankan kelompok masing-masing sehingga lupa bahawa persaudaraan jauh lebih besar daripada perbezaan. Di hadapan Kaabah, semua kembali kepada hakikat yang sama, bahawa yang akan menyelamatkan manusia bukan kemenangan dalam pertelingkahan, tetapi hati yang pulang kepada Allah dalam keadaan damai. Ma'asyira duyufur rahman rahimahakumullah. Hubungan kerohanian terhadap Tuhan, jika tidak digandingkan dengan hubungan sosial sesama insan, akan menjadikan kehidupan kita tempang dan cacat, dilanda kemiskinan jiwa dan watak dan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui khutbah haji wada' telah menggariskan asas penting dalam pembinaan masyarakat bertamadun. Seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memperbanyakkan ibadat dan munajat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menekankan kepentingan memelihara nyawa, harta, maruah, menunaikan amanah, menjauhi riba, perpecahan sikap taksub, serta segala bentuk akhlak jahiliyah yang merosakkan keharmonian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh agar memuliakan golongan wanita, bergaul dengan penuh ihsan, serta memelihara institusi kekeluargaan dan keturunan. Baginda sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan bahawa kemuliaan manusia bukanlah diukur pada pangkat keturunan atau kekayaan, tetapi hanya satu, pada ketakwaan kita semua. Khulasahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbah wada' agar menegakkan keadilan, memelihara persaudaraan sesama insan, serta mengurus kehidupan berlandaskan keadilan dan syariat Tuhan. Kesemua ini merupakan ramuan terbaik dalam pembentukan masyarakat yang berpaksikan wahyu ilahi. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Maksudnya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Marilah kita semua, duyufur rahman yang dirahmati Allah sekalian, semoga ibadah haji yang kita laksanakan menjadi sebab lahirnya umat Islam yang lebih bertakwa, berilmu, berakhlak, dan mampu membina masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولمشائخنا ولمشائخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين
وأتموا الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل في الحديث الشريف خذوا عني مناسككم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخواني الأعزاء marilah kita semua mensucikan niat kita. Menunaikan ibadat haji ini hanya kerana Allah Ta'ala. Sebagai tanda kehambaan kita kepada Rabbul Jalil. Justru itu, di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun. Merintih bersungguh-sungguh. Bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan dosa lampau kita. Meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, Ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya dengan jiwa yang tenang serta redha dengan ketentuanmu dan Engkau redha dengannya, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap titisan air mata di Arafah ini sebagai penyaksi keinsafan kami. Setiap denyutan jantung ini sebagai lafaz tasbih kepadamu. Dan setiap hela nafas ini sebagai tanda kami tidak mampu hidup tanpa rahmatmu. Tulis nama kami dan keluarga kami dalam senarai hamba-Mu yang Kau ampunkan pada hari ini. Dan jangan Kau biarkan kami pulang dengan tangan yang kosong. Dengan apa kami mensyukuri nikmat haji ini, Ya Allah? Dengan apa kami mensyukuri nikmat haji ini, Ya Allah? Kecuali berharap kepadamu. Ya Allah, sekali lagi kami mohon agar jadikan haji kami ini haji yang mabrur. Haji yang memberi makna, yang membawa perubahan, yang menanamkan benih takwa dan menyuburkan amal. Jadikan kami insan baru yang lebih baik selepas pulang dari sini. Yang lebih sabar, yang lebih zuhud, yang lebih tawadhu, serta tidak lagi berpaling daripada jalan-Mu walau setapak. Terimalah doa ini, Ya Rahman. Terimalah rintihan ini, Ya Rahim. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Terimalah haji kami ini, Ya Allah. Jadikanlah hari ini, saat ini, detik ini sebagai detik keampunan dan perubahan buat diri kami dan seluruh umat-Mu. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma aslih a'immatana وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا من عبادك الصالحين وادخلنا في زمرة الأتقياء السالمين الفائزين في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين
واهزل من حذل الدين. اللهم اهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم أكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين، وأعلى يا ربنا دينك أعلى عليين. اللهم اجعل سائر بلدان المسلمين لا سيما بلادنا ماليزيا آمنة مطمئنة صحية رخية أجمعين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.